Mak, ada letak sos tomato? Ada kot. Sos tomato sikit. Kalau saya silap, mak jangan marah tak, mak? Lupa. Lepas tu pericah sup, kacang-kacang sak. Yang tu pun dah nak bau tu. Jauh. Okey, bersempena dengan Lebaran Aidilfitri, dia boleh tak kongsikan apa antara juadah yang wajib ada di atas meja makan kat rumah Syiha? Wajib ketupat mak saya. Ketupat mak, dia punya pulut tu lembut, memang tak dapat ditandingi. Okey, so ketupat dan juga rendang ayam mak. Oh my god. Okey, selalunya hari-hari Syiha masakkan untuk mak, tapi bila raya, I'm so sorry mak. I memang nak air tangan mak. Okay, I don't care. Ini paksaan. Yes. Takkan air tangan mak, habis air tangan Syiha macam mana pula? Okay, yang ni dia jatuh number satu tak boleh. Mak tetap nombor 1. Okay, Mak betul. always number 1. Okay. Tapi macam Syiha, kalau raya, Syiha selalu masak macam nasi simple, nasi tomato, yang masak merah. Tapi family Syiha suka juga Syiha buat nasi daging. Nasi daging cecah dengan ayam asam. Biasalah orang utara kan. So itu adalah juadahnya. Selain tu kuih raya. So itulah. Nasi daging tu memang resepi sendiri ke ataupun memang resepi turun-temurun? Resepi mak. Resepi mak, tapi Yes. diturunkan pada Syiha. Yes. Oh, nasi daging tu apa ada dekat dalam nasi tu selain Nasi daging? Percah sup. Percah Okey. sup daging tu. Lepas tu kita first Syiha akan tumis dulu bawang daun pandan dengan mentega. Okey. Boleh je pakai pelantau pun okey. Letak dalam tu tomato tumis. Lepas tu letak susu cair. Letak garam sikit bagi rasa dia punya rasa tu macam lemak tu. Mak ada letak sos tomato? Ada kot. Sos tomato sikit. Kalau saya silap, mak jangan marah tak, mak? Lupa. Lepas tu pericah sup, kacang-kacang sak. Yang tu pun dah nak bau tu. Jauh. Yang tu, lepas tu, dah masuk dengan susu cair semua kan. Tambah ayam sikit dah. Tu je, bubuh daging semua dalam tu. Daging rebus siap-siap. Jangan masuk sekali dengan nasi. Nanti korak. Yang mana yang pakai gigi palsu, cabut. Lepas tu, yang tu memang kerja senang lah. Ambil cedok nasi dengan daging semua dah siap. Lepas tu, kita buat yang asam je. Dah cukup. That's it. Dengar pun dah terliur Yes. Sebelum lagi rasa masak. Okey, macam hidangan lain macam kuah kacang ke, lodeh ke, ada juga Syiha kurang. kurang. Family Syiha kurang. Maybe sebab orang utara ke apa. Tahu juga orang tahu sih ada juga suka yang kuah kacang semua kan. Tapi memang Syiha je suka ketupat dengan rendang ayam. Macam ketupat palas pun ada juga Yes. Tapi family Syiha special sikit. Nama ketupatnya adalah ketupat pocong. Betul, ketupat pocong. Sebab Syiha kan macam suka sangat ketupat mak kan. So Syiha pastikan ketupat mak tu buat besar untuk Syiha seorang tu. So dia jadi bulat panjang macam pocong. So Okey. Syiha namakannya ketupat pocong. Itu pun buat sendiri. Yes. Okey, kalau kuih raya pula, siapa prefer kuih tradisional ke ataupun kuih moden sekarang? Okey, antaranya. Kuih makmur. Kuih makmur dalam tu kacang. Okay, sebab Syiha dengan mak dulu memang buat bisnes tu, memang kita orang jual. Tapi this year macam tak sempat. Dan Syiha tak bagi mak buat seorang. No. So kalau Syiha busy, no mak jangan buat apa-apa kalau buat siap. Tak boleh, nanti mak letih seorang. No. Okay. Syiha suka samprit. Syiha suka kuih kapai. Kuih sampan. Kuih sampan. Tahu kuih Yang ada sampan? ceri atas tu kan? Ada pergi. Go. Tak tahu. You can do it. Gula. No. Ada kajus. Okey. Kalau sedapnya. Kalau kuih-kuih raya pun memang buat sendirilah. Yes. Betul. Sampai sekarang. Yes. Kalau yang kuih yang macam saya sebut tadi, saya takkan lupa orang buat. Kecuali kalau yang modern-modern tu, yes. I akan tunjuk. Okay, ni. Sebab bila feel buat tu lebih kepada kuih-kuih lama.